Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Dr. Moh Rizal. Ramai orang percaya bahawa telur adalah sumber protein nombor satu untuk warga emas. Namun, kepercayaan itu mungkin bukanlah pilihan yang terbaik. Walaupun telur mempunyai khasiatnya tersendiri, hakikatnya masih terdapat banyak jenis makanan lain yang membekalkan jumlah protein 2-3 kali ganda lebih tinggi, malah lebih daripada itu. Apa yang penting, makanan-makanan ini lebih mudah dihadam, mesra terhadap sendi yang mengalami degenerasi dan sangat berkesan dalam membantu memulihkan otot yang semakin lemah akibat peningkatan usia. Sebagai contoh, makanan di kedudukan keempat dalam senarai hari ini mempunyai kandungan protein sehingga 5 kali ganda lebih tinggi berbanding telur. Manakala makanan di kedudukan nombor 1 dan nombor 2 sedang diuji oleh para saintis untuk memulihkan otot pesakit stroke tanpa memerlukan senaman. Selepas usia 60 tahun, otot kita akan menyusut secara beransur-ansur, secara purata, boleh mencecah, sehingga 1% setiap tahun. Walaupun anda berasa masih sihat, namun berita baiknya ialah kita mempunyai pilihan baharu daripada alam semula, jadi yang selamat dan berkesan. Video ini akan memperkenalkan kepada anda 11 jenis makanan yang mempunyai kandungan protein lebih tinggi daripada telur, disenaraikan dari nombor 11 hingga 1. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika anda mendapati video ini bermanfaat, sila type nombor 1 atau suka di ruangan komen. Itu adalah sumber semangat terbesar bagi pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini dan kongsikan kepada orang yang anda sayangi. Nota. Teks asal bermula dari nombor 10. 10. Kacang kuda, chickpeas. Sumber protein tumbuhan yang lebih banyak daripada yang anda sangka. Kacang kuda kelihatan seperti kekacang kering biasa. Tetapi ia adalah gedung protein. Apabila dimasak, 100 gram kacang kuda membekalkan sehingga 11-2 gram protein, lebih banyak daripada telur. Kacang kuda juga mengandungi serat larut yang membantu sistem penghadaman menjadi lebih baik, menurunkan gula dalam darah dan mengurangkan keradangan. Faktor-faktor ini sangat penting untuk mencegah penguraian otot. Satu kajian menunjukkan warga emas yang memakan kekacang seperti kacang kuda mempunyai kadar kehilangan otot sehingga 26% lebih rendah. Tambahan pula, kacang kuda kaya dengan magnesium, zat besi dan folat yang diperlukan untuk pengecutan otot dan pemulihan badan. 9. Quinoa, bijirin kecil yang bernutrisi lengkap untuk otot. Quinoa adalah salah satu makanan yang membekalkan protein paling lengkap. Apabila dimasak, 100 gram quinoa membekalkan 14 gram protein, mengandungi kesemua 9 asid amino penting. Satu kajian menunjukkan bahawa warga emas yang makan quinoa secara kerap telah meningkatkan kekuatan kaki secara purata sebanyak 9% dalam masa 8 minggu sahaja. Quinoa juga kaya dengan antioksidan dan magnesium yang bermanfaat untuk otot dan sendi. 8. Biji labu. Bijirin kecil tetapi kuasanya bukan calang-calang. Biji labu walaupun kecil tetapi menyembunyikan kekuatan protein yang hebat. Dalam 100 gram, biji-biji ini membekalkan sehingga 19 gram protein, hampir 2 kali ganda berbanding telur rebus. Biji labu juga kaya dengan magnesium, zat besi dan zinc, mineral yang sering berkurangan dalam kalangan warga emas yang memainkan peranan penting dalam pengecutan otot dan pembaikan tisu. Satu kajian menunjukkan bahawa memakan biji labu secara kerap membantu mengurangkan keradangan otot sehingga 38% dalam masa 12 minggu. 7. Tempe. Protein daripada kacang soya yang ditapai membina otot dari dalam. Tempe atau kacang soya yang ditapai adalah sumber protein yang sangat baik. Dalam 100 gram, tempe membekalkan 20 gram protein, lebih banyak daripada telur. Proses penapaian semula jadi menjadikan tempe sangat kaya dengan asid amino, terutamanya leucin yang membantu merangsang sintesis protein otot. Proses ini juga meningkatkan bakteria baik untuk usus membantu penyerapan protein dengan lebih baik. Cara memakannya sangat mudah. Hiris nipis untuk dipanggang atau hancurkan untuk dimasukkan ke dalam masakan tumis, nasi beras perang atau sandwich, semuanya sedap dan berkhasiat. Jika anda mendapati kandungan ini bermanfaat, jangan lupa tekan suka dan langgan saluran kesihatan warga emas ya. Kami berkongsi ilmu kesihatan berdasarkan kajian yang dikhaskan untuk warga emas. 6. Spirulina.
Kuasa hijau yang membaiki otot dari dalam. Spirulina adalah makanan super pembina otot yang sangat kuat. Dalam 100 gram spirulina, terdapat sehingga 29 gram protein, 2 kali ganda lebih banyak daripada telur dengan kadar penyerapan sehingga lebih 85%. Alga jenis ini juga membantu mengurangkan keradangan kronik, satu faktor yang menyebabkan otot merosot dengan cepat. Satu kajian menunjukkan bahawa warga emas yang menggunakan spirulina secara kerap boleh mengurangkan indeks keradangan CRP sehingga 32%. Hanya perlu tambah setengah hingga satu sudu teh serbuk spirulina ke dalam smoothie atau bubur setiap hari sudah cukup untuk melindungi otot anda. 5. Biji hemp seeds, protein tumbuhan yang sempurna untuk usia persaraan. Ini adalah salah satu sumber protein tumbuhan yang paling kuat. Hanya dalam 100 gram, biji hemp membekalkan sehingga 35 gram protein, lebih banyak daripada kebanyakan jenis daging, telur atau ikan. Biji hemp mengandungi kesemua 9 asid amino penting, terutamanya arginine yang membantu meningkatkan peredaran darah dan pemulihan tisu. Selain itu, ia juga merupakan sumber omega 3, magnesium dan GLA yang membantu mengurangkan keradangan, menyuburkan otak dan membantu tidur yang lebih nyenyak. C. Seitan, gluten gandum, protein tumbuhan pekat tanpa daging. Seitan adalah pilihan yang sangat baik bagi mereka yang ingin meningkatkan protein tetapi mengelakkan lemak daripada daging. Seitan diekstrak daripada gluten gandum mengandungi sehingga 39 gram protein bagi setiap 100 gram. Ia juga mempunyai kandungan lemak yang sangat rendah dan membekalkan banyak zat besi, membantu mengangkut oksigen ke otot. Satu kajian menunjukkan bahawa warga emas yang makan seitan secara kerap boleh mengekalkan jisim otot sehingga 21% lebih banyak dalam masa 10 minggu. Seitan mempunyai tekstur seperti daging tetapi lembut untuk sistem penghadaman. 3. Keju parmesan, protein pekat, mudah dihadam. Kita sedang bercakap tentang keju parmesan asli yang diperam lama. Proses pemberaman dari 12 hingga 36 bulan membantu protein terurai menjadi asid amino yang sangat mudah diserap oleh tubuh. 100 gram keju parmesan mempunyai sehingga 42 gram protein, lebih banyak daripada daging lembu dan 3 kali ganda berbanding telur rebus. Ia juga mengandungi banyak leucine, asid amino penting yang merangsang pembinaan otot. Hanya perlu taburkan 2,3 sudu besar ke atas sayur-sayuran, sup atau salad dan anda telah menambah jumlah protein yang ketara. 2. Serbuk ikan kering, samba protein tulen, mudah diserap. Seterusnya ialah sejenis makanan yang tidak disangka-sangka tetapi mengandungi jumlah protein yang jauh lebih unggul daripada daging lembu, ayam maupun telur. Ia adalah serbuk ikan kering. Apabila ikan dikeringkan, hanya tinggal protein tulen dengan kandungan sehingga 63 gram bagi setiap 100 gram, 5 kali ganda lebih banyak daripada telur. Protein daripada serbuk ikan mempunyai kadar penyerapan yang sangat baik sesuai dengan sistem penghadaman warga emas. Satu kajian menunjukkan bahawa warga emas yang menggunakan serbuk ikan kering setiap hari boleh meningkatkan otot tanpa lemak sehingga 19% dalam masa 10 minggu walaupun tanpa senaman tambahan. Dr. Moth Rizal sering menasihati tidak perlu makan begitu sahaja, cukup sekadar taburkan ke atas bubur, tambah ke dalam sup atau gaul bersama nasi. 1. Protein whey, alat pemulihan otot terpantas. Akhir sekali ialah protein whey, satu alat penting untuk memulihkan tubuh warga emas. Protein whey adalah protein tulen yang diekstrak daripada susu, mengandungi 70,90 gram protein bagi setiap 100 gram. Tubuh boleh menyerapnya dalam masa 30,60 minit, jauh lebih pantas berbanding makanan biasa. Ini sangat bermakna bagi warga emas yang perlu pulih selepas sakit atau menjalani fisioterapi. Satu kajian pada tahun 2021 menunjukkan bahawa warga emas yang mengambil tambahan protein whey mempunyai kadar peningkatan otot tanpa lemak dan kelajuan berjalan yang lebih baik walaupun tanpa latihan tambahan. Dr. Maud Rizal sering menasihatkan untuk memilih jenis whey isolate atau hydrolysate tanpa gula dan minum. Kira-kira 30,60 minit sebelum tidur,
supaya tubuh dapat melakukan pembaikan. Penutup, sebelum memakan makanan-makanan ini dalam jumlah yang besar, sila berbincang dengan doktor anda. Walaupun ia bermanfaat, tubuh setiap orang, terutamanya selepas umur 60 tahun, adalah berbeza. Jika anda mempunyai masalah buah, pinggang, atau sedang mengambil banyak ubat-ubatan, merujuk kepada pendapat doktor adalah diwajibkan. Video ini hanya memberikan pengetahuan umum dan tidak boleh menggantikan nasihat daripada doktor anda. Sila jaga diri dengan selamat dan pilihlah apa yang paling sesuai. Ini adalah 11 jenis makanan kaya protein berkualiti tinggi. Ramai warga emas sedang kehilangan 1% otot setiap tahun secara senyap, tetapi anda tidak perlu menjadi seperti itu. Hanya perlu makan jenis yang betul pada masa yang betul dan dalam jumlah yang betul adalah mencukupi. Sila komen dan beritahu kami di bawah ya. Jangan lupa untuk melanggan saluran kesihatan warga emas. Kami akan ada video baharu setiap minggu dengan maklumat yang sahih, membantu anda kekal sihat dan hidup lebih berdikari pada setiap peringkat umur. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.